Untuk huruf dal, kepala dia tu betul, cuma ekor dia bagi cantik macam bentuk alif ni. Kita ambil dalam 3 titik. 1, 2, 3. Dia nampak macam 4, tapi dia nampak panjang tu sebab keadaan dia mengiring. Kita tarik pula daripada bawah. Tapi nak buat 4 pun boleh, sebab Diwani Jali ni fleksibel sikit. Kita nampak panjang kan. Okay. Huruf Ra. Kalau huruf Ra pula kita akan guna pakai balik ni huruf Ba ni. Pakai 4 ni. Cuma dia turun lebih menjunam. Dia kena menipis, lepas tu dia menebal balik. Dia lebih langsing di sini. Lebih langsing berbanding Ba. Okey. Sini nak tebal lagi pun boleh ni, bahagian bawah ni.